Untuk preparation state election PRN Negeri Sembilan yang ke-16, seperti mana juga sama seperti di negeri Johor. Ya, semua jabatan di dalam PDRM, bukan hanya KDNKA, jabatan-jabatan lain pun terlibat di dalam memberi bantuan sumber manusia ataupun logistik kepada pilihan raya negeri, satu-satu negeri yang berlangsung. Tidak terlepas juga pihak Jabatan KDNKA memberi bantuan sumber manusia yang lepas kepada negeri Johor dalam 850 pegawai dan anggota. Untuk PRN Negeri Sembilan, kita jangka akan memberikan bantuan sumber manusia mungkin dalam lingkungan 200 pegawai dan anggota, kerana berbanding dengan Johor, dia punya Dewan Undangan negeri lebih banyak dan juga besar, dan Negeri Sembilan kecil sedikit. Jadi saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan, LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai dan anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pilihan raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna, dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka. Jadi mereka boleh mengundi dengan keadaan yang selamat, rasa bebas, dan boleh menjalankan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Negeri Sembilan.